Tak, dia kata dah sampai dah hari ni. Man? Oh, Man? Lan. Eh, Jom masuk. Jom. macam mana kau masuk? Ha? Aku buka pintu lah. Berapa ramai kau jemput untuk raya ni? Aku ajak engkau dengan Man Jawa jagung lah. Oh, alah tak cukup ni. Aku PM satu sekolah je lah. Aku panggil budak-budak tempat kerja aku sekali Budak-budak masjid panggil kat. Masjid mana? Panggil. Tak ramai ni. Aku panggil ex aku sekali Ex kau, ramai Man? Ha? Ex kau? Boleh lah, ada dalam satu playlist kat 1,500. Tak cukup lagi ni. Jemput saudara kau datang lah. Nombor dorang tak ada ni? Oh, kau tak ada nombor dorang? Tak ada. Aku ada. Ha? Sedap kat kuih dia. Cik! Assalamualaikum, Cik! Sihat, Cik? Bawa baju? Oh, ni baju ni bulan bintang, Cik. Oh, jahitan dia bagus Kali ni bagus Lepas tu, Cik. Man. Ha? Bapak aku rushing tu. Oh, ya? Ha. Okey, Cik. Elok, Cik. Aku cakap slow sikit boleh tak? Oh, ya. Takut tak dengar. Orang tua. Bapak aku bukan pekak. Tak cukup orang lagi ni. Tu mak kau Aunty, Assalamualaikum, Aunty. Aunty nak tanya ni Aunty pakai baju apa ni Baju apa takkan kuih ni je, kuih lain tak ada. Kuih lain ada, nak kau ambil ke Man? Assalamualaikum. Ni mesti opah kepada Lan ni macam mana saya tahu? Saya tahu sebab cara jalan sama. Okey, cik, jemput makan. Jadi tuan rumah kan kau? Tu tambah tu. Tu air dekat dalam, ambil kat dalam. Sekejap sikit, bagi aku kira sekejap. 1,000, 2,000 orang. Aduh. Okay tu Man. Tak cukup ni. Aku tak boleh lah kalau tak meriah sangat ni. Kau jiran-jiran kau dah jemput belum? Aku tak ada nombor Jom dorang. kita jemput jiran kau sekejap. Aku jemput. Assalamualaikum. Man, tu rumah Cina Man.